Saya ingin berkongsikan hadis tentang berenang di lautan peluh. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, seluruh manusia akan berdiri di hadapan Tuhan pencipta alam ini pada hari kiamat nanti. Sehingga salah seorang di antara mereka ada yang tenggelam di dalam peluhnya sendiri sampai ke pertengahan telinga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Suasana pada hari kiamat adalah sangat panas. Iaitu ketika orang ramai semua dibangkitkan dari kubur untuk menghadap kepada Allah SWT. Mereka semua berkumpul di padang mahsyar untuk dihisap dan diperhitungkan segala amal perbuatannya semasa di dunia. Maka keadaan orang ramai pada masa itu berbeza-beza mengikut keadaan amal perbuatan masing-masing. Ada yang berkeringat berpuluh sampai ke 2 tumitnya saja, dan ada yang sampai di kedua lututnya saja, dan ada yang sampai ke pinggangnya sahaja, bahkan ada yang peluhnya sampai di kedua telinganya sehingga ia terpaksa berenang dalam lautan peluh sendiri. Masing-masing mengikut hitungan perbuatannya ketika di dunia dahulu. Okay. Walaupun demikian, di sana akan ada pula 7 golongan yang special yang dinaungi Allah Ta'ala di bawah naungan arasy-Nya yang mulia. Mereka ialah pemimpin yang adil, ya, pemuda yang rajin beribadah, lelaki hatinya terpaut kepada masjid, rumah Allah, orang yang mencintai sahabatnya kerana Allah, lelaki yang digoda untuk berzina tapi ia menahan diri, dan orang yang menyembunyikan sedekah, dan yang terakhir sekali orang yang mencucurkan air matanya kerana takut kepada kebesaran Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk dengan golongan yang special ini.